duga saya akhir saya juga kena kanser. Tapi sejak daripada 2010 saya sudah mempelajari tentang kanser, khususnya masa ayah saya diserang kanser paru-paru kerana banyak isap masa muda. Mak saya pun ada juga sikit kanser, tapi dia meninggal kerana diabetes. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak tahu bagaimana saya nak mulakan. Ini saya fikir perkongsian. Saya dah biasa berkongsi secara individu dengan ramai orang, ya. Dan ini kali pertama saya berkongsi secara umum, ya. Dan arahan dari Tuan Presiden saya nak akul lah. Saya berpandangan kebanyakan daripada kita tidak ada knowledge tentang kanser. Jangan kata kita lah, mak biasa saya sendiri pun tak ada knowledge tentang kanser. Kecuali bila bapa saya meninggal tu saya study, adalah sikit-sikit maklumat. Tetapi kebanyakan daripada kita tak ada ilmu tentang kanser. Malah kalau tuan-tuan tanya doktor-doktor biasa sekalipun, bila saya ke hospital, saya selalu berbual dengan doktor-doktor ini, ya. Doktor-doktor biasa pun, saya minta maaf kalau ada doktor di kalangan tuan-tuan dan puan, tapi doktor-doktor biasa pun, GP, ya, general practitioner pun tidak ada knowledge yang banyak tentang kanser, ya. Tidak ada knowledge yang banyak tentang kanser, ya. Yang tahu kanser ni onkologis yang specialize dalam bidang kanser. Itu pun kalau yang baru-baru habis belajar tu pun 4 tahun dia belajar tentang kanser, tak banyak yang dia boleh orang kata menguasai, ya. Dan pengalaman lah yang akan menyebabkan dia makin lama makin matang dalam hal-hal berkaitan dengan kanser. Tetapi kalau di peringkat baru tu, bila saya berbual dengan mereka, yalah sebab kita ni ahli akademik, kan? Jadi bila kita ahli akademik ni, kita sukalah bertanya itu, bertanya ini, bertanya itu, bertanya ini. Dan saya dapati kebanyakan onkologis yang jumpa saya itu banyak perkara yang saya rasa mereka tidak begitu mahir, ya. Jadi daripada situlah saya rasa saya tak boleh bergantung pada doktor, ya. Saya tak boleh mengharap doktor, ya. Saya tak berani nak menanggung risiko bergantung kepada nasihat doktor semata-mata, ya. Saya fikir Allah nak lanjutkan usia saya, ya. Saya batuk, ya, daripada bulan 2 tahun lepas, ya. Dan saya dikesan kanser hujung bulan 9, 2-3 hari sebelum raya haji, ya. Batuk tu datang pergi, ya. Sebagai seorang yang saya rasa saya ni agak mengambil berat dalam hal-hal berkaitan dengan makanan dan kesihatan. Bukanlah jenis tak ambil berat, lebih-lebih lepas bapa saya meninggal. Jadi bila saya batuk tu pergi datang, sampailah jerebu, sampailah batuk tu mengeluarkan kahak darah yang tak banyak, ya. Dan bila pergi jumpa doktor, tu saya kata doktor pun kadang-kadang dia tak tepat juga. Bila jumpa doktor, dia periksa paru-paru clear. Bila buat x-ray pun clear, ya, clear, x-ray-nya clear, paru-parunya clear. Jadi serba-serbi clear. Akhirnya dia bagi ubat batuk. Baik, tak baik pun. Dia minta antibiotik, ada doktor nak bagi, ada doktor yang tak bagi, ya. Jadi minta antibiotik dia baik, lepas tu dia jadi baik, lepas tu baik jadi. Sampailah hujung bulan 9 bila saya diserang dengan sesak nafas yang agak kritikal, yang menyebabkan saya terpaksa dikejarkan ke hospital. Itu saya kata Tuhan nak selamatkan saya. Kebetulan anak saya balik daripada UUM, ya. Saya masa itu masih berada di rumah waktu pagi. Orang rumah keluar awal lagi dah 6:45 dia keluar lah, sebab dia mengajar pagi. Jadi kebetulan anak saya balik dari UUM, ya. Saya kena sesak nafas tu lebih kurang sekitar bulan 9 bila nak sedia nak pergi ke UUM, ya. Jadi sesak nafas dan dikejarkan. Mula-mula nak pergi pusat kesihatan UUM,
tapi entah macam mana ternampak depan rumah tu ada klinik. Sebelum ni tak nampak. Kita singgah ke klinik tu je lah. Ya, dan di situlah doktor memberi saya nebulizer. Rupanya mereka detect saya ada asmatik. Ya. Katanya asmatik, mereka awal je lah. Asmatik. Dan rupa-rupanya kalau tuan-tuan kena sesak nafas, apa yang menyebabkan kadang-kadang kita dengar orang meninggal mengejut ni kerana sesak nafas ialah kerana mereka tidak tahu nak handle, mereka tidak tahu nak mengendalikan kesesakan nafas apabila mereka sedang sesak nafas. Khususnya orang yang kena asma yang teruk. Ya. Punca meninggal ni kerana mereka tak dapat nak handle, tak tahu apa nak buat. Bila sesak nafas, macam saya jugalah, saya tak tahu apa nak buat. Tapi oleh kerana anak ada, klinik depan rumah, maka saya fikir itu menyelamatkan saya. Ya. Tak tahu apa nak buat. Kadang-kadang kita dengar orang meninggal, kadang-kadang bila kita sesak nafas, kita berlari ke sana ke sini, ke sana ke sini. Bila kita berlari, jantung paru-paru kita akan bekerja lebih kuat dan kita memerlukan lebih banyak oksigen. Dan bila kita memerlukan lebih banyak oksigen dan kita sesak nafas, oksigen tak sampai, itu dah menyebabkan orang meninggal. Kadang-kadang muda-muda lagi dah meninggal bila kena asmatik. Jadi salah satu faktor bila seseorang itu kena asma ataupun kena sesak nafas ialah dia kena relax. Ya. Sampai kat klinik pun saya tak reti nak handle keadaan itu. Saya pun bila dibagi nebulizer, dibagi oksigen pun saya masih lagi tercungak-cungak. Ya. Sehinggalah seorang doktor tepuk kat belakang, dia kata relax. Relax. Bila relax barulah boleh nafas. Ya. Dan bila saya pergi ke hospital, doktor detect kata asma. Tapi saya kata daripada bulan 2 saya batuk baik tak baik. Saya insist, saya minta supaya dibuat CT scan. Dan tuan-tuan tahulah CT scan ni kadang-kadang makan masa sebulan lebih nak buat appointment. Ya. Itu kira awal atau itu staff UKM. Ya. Kalau bukan staff saya ingat 3 bulan. Tapi entah macam mana saya maklumkan kepada universiti UKM, saya kata saya nak buat juga. Dia bagi date sebulan lebih. Sehingga saya telefon Manchester, saya kata saya nak buat segera CT scan. Dan bila saya buat CT scan, baru doktor mengakui bahawa dalam saluran pernafasan itu, airway, saluran pernafasan saya telah ditutup sebanyak 90%. Cuma tinggal 10%. Di saluran pernafasan itu tutup 90%, cuma tinggal 10% untuk udara masuk keluar. Dan bila ada kahak melekat dekat saluran udara itu, maka yang 10% tu dah jadi mungkin 5%, mungkin 3%. Dan itu menyebabkan sesak nafas. Bila ambil nebulizer, maka apabila kita cairkan kahak tadi, baliklah semula ke 10%. Ya. Jadi puncanya tinggal 10% ialah kerana ada ketumbuhan, ada tumor. Ya, ada tumor dalam saluran pernafasan. Dan apabila ada tumor dalam saluran pernafasan, doktor kata ianya mustahil untuk dibuat operation. Tak boleh buat operation. Ya. Dan di luar daripada saluran pernafasan itu dekat trakea. Kalau kita tengok trakea kita ni, dia satu panjang kemudian dia pecah dua. Ya. Sebelum dia pecah dua tu ada ketumbuhan di situ. Ketumbuhan tu berlaku di luar dan dia invaded ke dalam. Ya, dia menutup ke dalam. Ya. Itu yang menutup 90% saluran pernafasan. Di luar pun ada tumor sebesar lebih kurang 5 cm. Ya. Agak besar juga lah. Ya, agak besar juga, 5 cm. Dan bila saya dimasukkan ke hospital sebelum raya haji, kemudian keluar hospital, masuk pula hospital sedang untuk buat biopsi. Mereka nak ambil sampel daripada tumor tadi, maka dia mengesahkan kanser ni adalah yang dikenal sebagai synovial sarcoma. Ya, synovial sarcoma. Ia sejenis kanser tisu. Ya. Dan ia juga dianggap sebagai sejenis stem cell cancer. Ya, kanser stem cell.
Dan sebagai orang yang asalnya menjaga kesihatan, ya, terkejutlah, terkejutlah. Bukan saja terkejut, takut pun ada, murung pun ada, bimbang pun ada, segala macam perasaan ada. Masa tu, dalam 2-3 hari tu, rasa macam dah putus harapan. Dan saya fikir itu juga perasaan yang dialami oleh kebanyakan orang yang melihat kanser. Cuma sebagai seorang ahli akademik, maka kita mula start baca. Daripada situ, saya ni masa 2-3 hari itu memang burung aja lah, ya, tak tahu apa nak buat. Maklumlah, kanser, kita pun tak jangka yang kita boleh kena kanser. Mak ayah pun, ayah saya meninggal sebab kanser tahun 2010, mak saya meninggal kanser tahun 2012, ya. Baru sangat, jadi tiba-tiba kena dengan kita. Dan ayah saya makan masa 5 bulan lagi kena kanser, lepas tu dia meninggal. Mak saya pun tak lama. Jadi kita pun rasa macam tu juga. Akhirnya bila saya baca buku dan baca, cuma kelebihannya ialah orang akademik ni dia suka baca, dia suka cari. Bila kita cari, maka kita jumpalah punca-punca, kita rasa tenang, ya, kita rasa tenang. Saya rasa tenang bila saya dapat lebih banyak maklumat. Dan saya membuat conclusion, ya, bahawa kanser ni bukan penyakit. Dia bukan penyakit. Dia sel yang tumbuh secara abnormal, ya, secara tak normal, ya. Dalam badan tuan-tuan ada jutaan sel kanser, bukan ribuan, ya. Ada jutaan sel kanser. Tetapi sel normal dalam badan tuan-tuan berupaya untuk menghapuskan sel kanser, ya. Jadi setiap hari sel kanser akan tumbuh dalam badan, ya, jutaan, dalam jumlah bilion, ya. Dan kalau sekiranya sel tuan-tuan yang sihat tidak berupaya untuk melawan sel kanser itu akan tumbuh lebih banyak daripada sel biasa. Dan akhirnya sel kanser ini akan membentuk kanser, ya. Sel kita sajalah, sel kita, ya, yang menyebabkan kita kena kanser. Dia tak ada apa, kan? Dia bukan penyakit, dia bukan macam diabetes, bukan macam jantung sumbat, tak. Dia kanser kita, sel kita, ya, yang menyebabkan kita kena kanser. Dan bila saya berbincang dengan doktor tak ada cara lain untuk mengubati kanser selain daripada membunuh sel kanser, ya. Dia tak ada fikir cara lain. Jumpa doktor saja, keutamaannya ialah bagaimana nak matikan sel kanser. Doktor tak akan cakap tentang pemakanan. Doktor tidak akan cakap tentang punca-punca kita kena kanser. Tak ada, ya. Mereka cuma concern mereka, keprihatinan mereka ialah bagaimana nak matikan sel kanser. Seolah-olah kalau sel kanser tadi mati, kita pulih, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, pulih memang pulih, tapi pulih sekejap. Dan kebanyakan orang akan menerima, kebanyakan orang meninggal kerana sel itu datang semula, ya. Dia macam kita bunuh lalat lah. Kita bunuh lalat lain akan datang sebab kawasan itu banyak sampah, ya. Kalau kawasan itu banyak sampah, banyak lalat, kita bunuh lalat, kita tak bersihkan kawasan sampah tadi, maka lalat akan datang semula. Dan lalat yang datang semula ni lebih kuat, lebih resisten kepada kemoterapi ke, radiation ke, ataupun surgery, ya. Dia doktor ni, dia ada 3 saja kaedah dia buat untuk matikan sel. Sama ada dia bedah, ya. Sama ada dia bedah ataupun dia radioterapi ataupun kemoterapi, ya, kemoterapi. Gantung, ya, sama ada dia bedah, radioterapi atau kemoterapi. Okey. Jadi kebimbangan saya pada masa itu ialah saya tidak mendapat nasihat yang mencukupi. Dan nak salahkan onkologis ataupun doktor juga, saya rasa susah juga sebab mereka mempunyai
mungkin ratusan pesakit. Sebab itu semua doktor, semua onkologis yang datang, saya ingat, oleh kerana orang kenal lah sikit kot saya punya HUKM tu, saya ingat saya berjumpa dengan 6 atau 7 onkologis, doktor, seorang profesor. Tidak ada seorang pun berbincang dengan saya bagaimana kita nak, bagaimana, apakah punca kanser tadi. Tak ada, ya. Mereka tak bincang pasal punca kanser itu tadi. Mereka cuma bincang besar mana tumor dan bagaimanakah kaedah untuk mematikan sel kanser. Apakah kaedah-kaedah yang sesuai untuk mematikan sel kanser. Jadi akhirnya oleh kerana saya pada masa itu dalam keadaan panik, maka saya terima sajalah apa nasihat doktor. Cuma saya dah tekad, saya kata tidak mau kemoterapi, ya. Saya cuma terima radioterapi, ya. Radioterapi ni pakai radiation, ya. Sebab surgery dia tak boleh, sebab tumor tu dalam saluran pernafasan. Maka kaedah yang mereka curkan ialah radioterapi. Akhirnya saya buat radioterapi. Radioterapi ni mudah aja. Dia 20 saat sini, 20 saat sini, 20 saat ke belakang. Kejap je, seminit habis, ya. 33 kali. Dia kena cancel juga. Okey. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya siapa juga yang kena cancel at any stage, ya, pada stage mana pun, first stage ke, second stage ke, third stage ke, fourth stage ke, ya, sama ada patient itu sendiri ataupun sahabat mereka ataupun saudara mereka, langkah pertama ialah you need to lead your own recovery, ya. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, siapa juga pesakit ke ataupun salah seorang daripada keluarga ataupun sahabat, mereka kena mengetahui lead your own recovery ni. Maknanya kita kena mengetahui sendiri, jangan bergantung doktor, ya. Take charge of ourselves. Maknanya kita berusaha untuk mengetahui usaha untuk menyembuhkan penyakit itu. Kalau tuan-tuan kena, tuan-tuan take charge, dia take lead. Maknanya tu saya bergantung pada doktor. Tuan-tuan akan menerima pelbagai nasihat, itu saya jamin, ya. Tuan-tuan akan menerima pelbagai nasihat, ya. Orang ni datang bagi nasihat ini, orang ni datang bagi nasihat ini, orang ni datang bagi nasihat itu, macam-macam nasihat. Akhirnya tuan-tuan keliru, tak tahu mana satu nak start, ya. Itu pun saya hadapi juga, ya. Akhirnya saya kata tak terjadi. So I take charge of my own. Saya ambil take charge sendiri terhadap penyakit saya, ya. Dan saya dapati salah satu kaedah yang paling kesan untuk mengubat kanser ialah kita reverse balik badan kita kepada keadaan sebelum kita kena kanser. Reverse, ya, reverse tu maknanya kita kena buat pelbagai perkara untuk kembalikan sel badan kita seperti asal, ya, kembalikan seperti asal, ya. Maknanya sel kanser akan tetap wujud, ya, in million dalam jutaan, tapi you need to reverse back, ya. Dan saya sebenarnya menggunakan coach, ya, daripada US, ya. Coachnya nama Bill Henderson. Bill Henderson ni dia umur 85 tahun, ya, dah tua. Dan dia ni tak charge banyak pun, dia charge sikit je lah, ya, untuk coaching, ya. Dan saya dapat banyak nasihat panduan daripada beliau tentang bagaimana nak menyembuhkan kanser ini tanpa perlu melalui rawatan kemoterapi ataupun surgery, ya. Cuma saya kata saya dah buat radioterapi. Dia kata kalau dah buat radioterapi okey, tapi recovery dia mungkin lambat sikit, ya, lambat sikit. Kalau tidak membuat radioterapi, dia kata biasanya dalam tempoh 6 hingga 8 minggu dia kata should be okay, ya, dia boleh reverse balik. Dan satu nasihat beliau bila saya mula-mula berbual dengan beliau, nasihat beliau ialah orang yang kena kanser, benda yang pertama sekali dia kena check ialah gigi dia, ya. Pertama sekali tuan-tuan, kalau ada saudara mara
kena kanser, pertama sekali yang perlu dibuat ialah periksa gigi. Ya. Kerana di US mereka telah pun menghasilkan satu carta. Kalau gigi sebelah kanan atas, kansernya dekat sekian-sekian tempat. Kalau gigi sebelah kiri bawah, kansernya sekian-sekian tempat. Dan ianya tepat dengan apa yang mereka ramalkan yang berlaku pada saya. Saya punya gigi sebenarnya dah rosak yang di sebelah atas, sebelah kanan. Ya, pernah bengkak, tapi saya tampal. Bengkak, makan Panadol baik. Ya, kemudian bengkak balik, makan Panadol baik. Ya, kemudian tercabut, tampal balik. Ya, rupa-rupanya menurut Bill Anderson, dia mengatakan bahawa gigi adalah antara faktor utama yang menyebabkan seseorang itu terkena sel kanser. Sebab dalam mulut kita penuh dengan toksin. Ya, penuh dengan toksin. Ya. Kerana pertama root canal. Ya, masalah root canal dalam gigi. Akar gigi kita kadang-kadang menghasilkan toksin yang banyak. Itu pertama. Dan yang kedua, kalau tuan-tuan lihat gigi tuan-tuan, semuanya ditampal dengan amalgam warna hitam. Ya. Sebenarnya amalgam itu telah pun diharamkan di negara-negara Eropah. Kita masih pakai. Ya. Sebab apa kita pakai? Sebab dia murah dan juga kuat. Ya. Gigi putih, kalau kita tampal dengan filling putih, dia mahal sedikit dan juga rapuh berbanding dengan kalau kita pakai amalgam. Ya. Jadi amalgam juga menjadi punca toksin. Ya. Di samping cavity dan sebagainya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya ada di kalangan saudara mara tuan-tuan dan puan-puan yang terkena kanser, saya nasihatkan pertama sekali ialah pergi jumpa doktor gigi. Ya. Saya korbankan satu batang gigi. Ya. Tapi nasib baik tak dalam. Kalau berdua macam presiden kita kata. Tapi sebelum dah dalam. Ya. Tapi tak pernah nampak. Tapi saya korbankan satu. Ya. Sebab yang lain-lain tu dia kata dia telah baiki dah tak ada root canal. Root canal tu akar gigi yang rapuh, yang besar. Ya. Akar gigi tak ada masalah, cuma satu saja yang bermasalah. Saya kata buang. So saya buang. Ya. Jadi alhamdulillah masalah itu telah pun dapat saya selesaikan. Ya. Dan itu salah satu sebab. Ya. Di samping itu stres. Tuan-tuan dan puan, kehidupan kita ni, saya stres memang stres lah. Ya. Siapa yang tak stres? Ya. Stres dengan anak-anak, stres di tempat kerja, ya. Macam-macam stres. Ya. Dan saya fikir itu akan merosakkan. Jadi sebab itulah bila kita tengok kadang-kadang, bila ada orang kena kanser, dia tinggalkan segala-galanya. Ya. Dia tinggalkan semua perkara. Sebab dia nak mengelakkan stres. Ya. Tapi saya fikir bolehlah, tapi kalau kita boleh menguruskan stres kita, saya fikir tak ada masalah. Ya. Proceedlah dengan life yang biasa. Cuma janganlah terlalu stres. Ya. Okey, jadi berbalik semula kepada di samping gigi, ya, yang perlu kita lihat, yang perlu kita buat, sehingga kan mereka mencadangkan supaya kalau kita nak perbaiki gigi, cari biological dentist. Saya pun tak pernah dengar. Ini pun sekali pertama saya dengar. Ya, dan saya baca, dia cadangkan cari biological dentist. Ya, biological dentist tu maknanya, saya fikir dentist yang ada ni dia tak memenuhi syarat. Ya, di Singapura ada 5 klinik yang memenuhi syarat biological dentist. Di Australia ada, di US banyaklah, di Eropah banyak. Ya, di Malaysia saya cari-cari saya tak jumpa. Tapi tak apalah. Ya, sekurang-kurangnya, sebab kalau tuan-tuan nak keluarkan amalgam itu, maka dia kena cari biological dentist untuk keluarkan amalgam tadi. Ya, ataupun filling yang warna hitam. Ya, salah satu nasihat yang telah diberikan. Dan seterusnya, bila kita kena kanser dan bila kita nak reverse balik, yang pertama sekali, yang antara perkara penting yang ditekankan ialah oksigen dalam badan mesti banyak. Ya. Tuan-tuan, ada alat untuk mengukur oksigen dalam badan. Dekat farmasi pun ada jual. Kalau tuan-tuan pergi hospital dan dia ambil denyut jantung kita tu, dia ada ambil juga kita punya oksigen dalaman. Biasanya orang tak peduli tentang tu. Ya, orang tak kisah. Ya, orang cuma fikir
kita punya tekanan darah okey tak okey? Ya. Dia tak kisah tentang oksigen dalam badan. Ya. Oksigen dalam badan memainkan peranan penting. Kalau oksigen dalam badan tuan-tuan dan puan-puan bawah 90, dia jadi tak normal. Ya. Jadi tak normal. Ya, mana oksigen tak cukup dalam badan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan kena beritahu. Ya. Oksigen sebaik-baiknya 96 ke atas. 99 is the best oksigen dalam badan. Ya. Dan untuk meningkatkan oksigen dalam badan, salah satu kaedah yang diajar ialah nama dia EWOK. EWOK ini maknanya exercise with oxygen therapy. Mudah saja. Kalau tuan-tuan ke hospital, tuan-tuan ambil oksigen tu, increasekan dia punya capacity, apa nama dia punya pressure tu, kan? Tingkatkan pressure itu kepada 6 atau 7 atau 8, ya. Kemudian saudara tuan-tuan dan puan-puan bersenam, dan dengan senaman tadi kita pressure oksigen untuk masuk dalam paru-paru, dalam badan kita. Kita pressure. Itu namanya EWOK, Oxygen Weight Exercise Therapy. Dan saya amalkan sebaik saja saya tahu. Ya, sebab saya duduk hospital lama, sebulan setengah. Sebulan setengah. Jadi tak tahu apa nak buat kadang-kadang. Bila saya tahu saja tentang EWOK, saya amalkan. Maknanya sambil kita exercise di katil ke dekat rumah sekarang ni saya pakai treadmill. Ya, treadmill tempat lari itu kan. Pakai cycling pun boleh. Tapi saya gunakan juga oksigen. Tujuannya ialah untuk pressure, untuk force oksigen masuk dalam badan. Ya. Bukan saja asma saya makin berkurangan, ya. Tetapi juga saya rasa tahap recovery saya dalam tumor makin berkurangan. Dan minggu lepas saya buat CT scan sekali lagi, dan didapati dalam saluran pernafasan tadi yang ada 90% tumor tadi sudah berkurang bawah daripada 5%. Ya, hampir hilang lah. Hampir hilang. Tumor yang dalam saluran pernafasan sudah hampir hilang. Cuma tinggal bawah daripada 5%. Ya. Dan tumor dekat trakea tadi yang 5 cm tadi sudah berkurang lebih daripada 50%. Sekitar 50% sudah muncul. Ya. So ada baki lagi 40% lah. Ada baki lagi 40%. Jadi kaedah saya fikir EWOK adalah satu kaedah untuk kita masukkan oksigen dalam badan. Sebab oksigen yang ada dekat udara ni dia sekitar, saya fikir dalam 20% ke 30% saja. Ya, oksigen. Kalau tuan-tuan lautan, kadar oksigen tinggi sikit. Ya. Tapi kalau duduk dekat Bandar Baru Bangi, kadar oksigen rendah. Ya. Tuan-tuan. Ya. Sebab kita pun ada kilang, ada asap segala macam, pokok pun tak banyak lah. Ya. Jadi tuan-tuan duduk dekat janda baik sana ke, ataupun dekat mana-mana hutan, kadar oksigen tinggi sikit. Ya. So kita tak mendapatkan oksigen. Sebab itu orang yang kena asma ni, kalau dia balik kampung duduk kat hutan, dia tak kena asma. Sebab kadar oksigen dia cukup tinggi. Ya. Tapi kalau dia balik ke rumah, dia tak kena asma. Ya. Sebab kadar oksigen tak cukup masuk. Ya. Jadi salah satu cara kita nak paksa oksigen masuk, kita pakailah oksigen yang boleh dihasilkan oleh mesin. Ya. Ada jual. Sekarang ni harga pun murah saja. Dulu masa bapak saya beli harga dalam 7-8 ribu. Sekarang ni harga dalam 2 ribu lebih. Mesin oksigen. Ya. Ada jual di Lazada. Ya. Ada jual. Itu yang pertama. Okay. Dan yang kedua, di samping kita oksigenkan badan, kita kena buang toksin dalam badan. Ya. Buang toksin dalam badan. Itu ialah antara punca utama yang menyebabkan sel kanser merebak. Kerana toksin dalam badan kita tinggi, banyak. Ya. Tuan-tuan pakai Colgate, ada fluoride, toksin masuk dalam badan. Tuan-tuan pakai Odorono, toksin masuk dalam badan, absorb dalam badan. Tadi dia sembuh asap denggi, toksin masuk dalam badan. Ya. Dan asap denggi dia masuk dalam rumah kan, toksin masuk dalam badan. Tuan-tuan makan MSG, toksin masuk dalam badan. Ajinomoto semua toksin. Ya. So dalam badan kita ni penuh dengan toksin. Kita kena keluarkan toksin ini. Ya. Dan yang seterusnya ialah alkalikan badan. Ya, alkalikan badan.
Badan kita ni bila toksin banyak dia jadi acidic. Acidic itu maknanya asid banyak. Kita kena alkaline. Tuan-tuan tahu air kangen yang alkaline tinggi itu, minum air itu pun bagus. The best is air Zam-Zam. Yang terbaik ialah air Zam-Zam. Tapi air Zam-Zam bila dah sampai kat Malaysia, dia bertukar. Kalau minum dekat Mekah, okey. Saya minum dekat Mekah, sedap, fresh. Tapi bila datang ke sini, habis. Kadang-kadang kadar alkaline itu, saya beli kadar alkaline untuk ukur air. Ada jual untuk kita ukur air, dan ambil air, minumlah air yang alkaline-nya pH dia 8. Saya dah sediakan PowerPoint tapi dia punya saya membiasa koma dia cancel. Dan akal lain. Ayat lain kepada. Di samping itu saya dapati bahawa aturan-aturan biologikal badan kita ni kena ikut. Kena ikut. Maknanya tuan-tuan tidur kena awal. Apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW itu memang tepat, sungguh tepat. Tidur kena awal, bangun pun awal. Dan itu yang saya mula amalkan. Dulu saya tidur lambat, pukul 12, 1 baru tidur kan. Kadang-kadang buat kerja macam-macam lah. Sekarang semua saya tinggal, tidur awal, bangun awal. Tapi bangun buat kerja awal lagi sedap daripada buat tidur lewat. Dan untuk meningkatkan imunisasi badan, ada beberapa kaedah yang telah saya amalkan. Kebanyakan saya beli suplemen ni daripada US. Rupanya US lagi murah daripada sini. US lagi murah. Pertama sekali saya ambil beta 1,3-D glucan. Beta 1,3-D glucan. Ini adalah suplemen yang dulu tahun 70-an dimaklumkan kepada saya berharga dalam RM7,000-8,000 satu botol. Sekarang ni harganya $60. $60. Dan ada company yang meniru nama beta glucan ni, dan dijual di Malaysia. Baik juga, produk tu baik juga, memang terbukti baik, tapi mahal. Order dari US lebih murah daripada kita. Dan tidak ada dijual di Malaysia. Beta glucan, beta 1,3-D glucan nama dia. Dan untuk 6 minggu ke 8 minggu pertama tu biasanya disarankan ambil sebiji bagi setiap 20 kilo berat badan. Kalau berat badan kita 60 kilo, ambil 3 biji sehari sebelum sarapan, setengah jam sebelum sarapan. Kalau berat 40 kilo, ambil 2 biji. Kalau berat 80 kilo, ambil 4 biji. Dia ikut berat. Kalau ikutkan normal punya intake 2 biji sehari, tapi dia bergantung berat. Normal intake 2 biji sehari. Ini dapat meningkatkan imunisasi badan. Dan saya dah amalkan makan benda ni. Saya ingat dah 3 bulan tu. 3 bulan. Dan memang ada banyak improvement. Banyak improvement daripada makanan ini. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, buat 4 week, nama dia 4 week. 4 week flaxseed oil. 4 week ni nama orang, nama orang Jerman. Bad week ni satu manusia yang hidup sampai 90 tahun lebih. Dan dia meninggal bukan sebab sakit, sebab accident. Dia amalkan benda ni, dan dia ni 7 kali dicalonkan untuk Nobel Prize. 7 kali dicalonkan untuk Nobel Prize. Dia telah mereka satu pemakanan yang dinamakan bad week. Bad week ni mudah aja. Tuan-tuan pergi ke Jaya Grocer, tuan-tuan cari cottage cheese. Namanya cottage cheese. Cottage cheese nama dia. Cottage ni cheese, tapi jenis cottage cheese nama dia. Harga dia RM39. Cheese satu mangkuk, RM39. Lepas tu tuan-tuan cari flaxseed oil, minyak flaxseed. Ada jual dekat Jaya Grocer. Tuan-tuan blendkan flaxseed oil dengan cottage cheese ini. Dia 3 sudu makan cottage cheese dengan 1,5 sudu makan flaxseed oil. Blendkan. Blendkan. Lepas tu tuan-tuan blendkan juga
flaxseed ni biji dia, apa biji dia lah, asid benih dia, ya. Dia ada flaxseed oil dijadikan minyak, yang itu kita blendkan dengan cottage cheese. Satu lagi flaxseed, ya, flaxseed ni dia punya seed, dia punya tu kita blend, kita hancurkan, kemudian kita campur dengan campuran cottage cheese dan flaxseed oil tadi, ya. Kita blendkan sekali, ya. Lepas tu tuan-tuan nak makan macam tu pun sedap. Tuan-tuan rasa tak sedap, jemur, campurkan dengan strawberry ke, campur dengan berries sahaja, ya. Strawberry boleh, cranberry boleh, berry apa-apa saja, ya. Berries, ya. Campur, minum. Saya amalkan 2 kali sehari, pagi dan malam. Masa dalam tempoh 6 minggu ke 8 minggu tu saya amalkan 2 kali sehari, ya. Lepas dah agak pulih ni saya buat sekali je. Buat sekali sebab cheese tu mahal. Satu mahal, satu susah dapat, ya. Dan sekarang ni saya tengok ada jual dekat Jaya Grocer, dan saya rasa mungkin ada orang lain yang tahu kot tentang resepi ni, sebab agak habis juga cottage cheese tu. Sama ada orang yang kena cancer makan atau orang lain makan, saya pun tak tahu, ya. Tapi biasanya ada lah, banyak je, ya. Dia datang tak putus, ya. Ada di Jaya Grocer. Saudara-saudari kalau ada orang saudara mara kena cancer, bagi yang itu dulu, ya. Di samping baiki dia punya dentist tu, jumpa dentist tu, bagi makan yang itu. Saya dapati ianya sangat kesan. Asid dalam badan pun akan banyak kekurangan kalau kita ambil benda tu. Dan kalau dijadikan amalan, tuan-tuan tahu tak kenapa dia suruh makan benda tu? Apa dia punya formula di belakang tu? Katanya ialah cottage ini menjadi transporter. Transporter tu dia menjadi pengangkut kepada omega 3 dan omega 6 yang ada dalam flaxseed oil dan juga flaxseed tadi, ya. Dia membawa omega 3 dengan omega 6 dibawa oleh cottage cheese terus kepada sel-sel kanser yang menyebabkan sel-sel kanser itu mati, ya. Itu teorinya, ya. Dan ini merupakan salah satu amalan perubatan alternatif yang sangat popular di Spain dan di Jerman. Sebab Badui ni orang Jerman, ya. Sangat popular di Spain dan di Jerman. Tapi kita tak kisah, kita tak buat, ya. Jadi itu satu lagi kaedah yang saya rasa boleh dicuba. Dan seterusnya untuk ditokkan badan, saya ambil green leaf tea, pil dalam bentuk pil, dan juga barley powder, ya, barley powder dalam bentuk pil. Semua ni ada dijual di sini mahal, dekat US semua, ya, US semua. Di sini saya tengok mahal sikit, ya. Saya juga makan vitamin D3, ya, vitamin D3. Tuan-tuan test vitamin D, tuan-tuan. Vitamin D ni kita dapat daripada matahari, ya. Tapi oleh kerana kita ni kerja dalam aircon, ya, itu sebab orang kampung jarang sangat sampai terdedah matahari, vitamin D ni tinggi. Tapi kita ni vitamin D rendah. Saya buat test vitamin D saya rendah, 46. Sepatutnya 70 ke 100, ya, sangat rendah. Dan bila kita kekurangan vitamin D, absorption of mineral dan juga absorption of kadar penyerapan zat-zat makanan akan jadi rendah, ya. So imunisasi kita pun jatuh, ya. Itu yang saya dimaklumkan, ya. Penyerapan zat makanan itu jadi rendah, ya. Jadi menyebabkan imunisasi rendah, ya. Jadi salah satu caranya ialah tuan-tuan kalau sanggup berjemur pagi silakan, kalau tidak ambil pil, ya. Di Malaysia pilnya mahal. Satu botol 60 biji, saya ingat adalah RM60. Di US satu botol 120 biji RM20, ya. Dari order dari US. Dan di Malaysia satu botol dia 1000 IU. Di US satu biji 1000 IU. Di US satu biji 5000 IU. Dahlah 120 pil, ya, berbanding dengan 60 pil. Satu pil tu pula kadarnya 5000 IU. Dan untuk sakit kanser dia kena ambil 25,000 IU sehari, ya, untuk sakit kanser. Maknanya sakit kanser tadi, kalau beli yang Malaysia punya 60, dia kena makan 25 biji. Kalau ada 60, 3 hari habis. Kalau beli kat US dia ada 120, maka sehari makan 5 biji. 120 makan 5 biji, maknanya boleh tahan dalam lama jugalah, boleh tahan dalam 20 hari lah, lebih kurang, 25 hari, ya. Dan harganya pun RM20, ya, lebih kurang $4.95, ya, tak mahal.
Jadi ambil vitamin D 3, ambil beta glucan, ambil makan bandit, makan body powder, makan green leaf extract, dan makan Heart Plus. Heart Plus ni vitamin C yang dicampur dengan Lysion. Saya tak tahu istilah, saya lupa istilah ya. Tapi vitamin C, ya, ini vitamin C. Tapi vitamin C ni dekat Malaysia pun ada. Ya. Kalau pergi Pathlab, dia ada vitamin C yang agak baik, yang sensitif kepada makanan. Maknanya dia tidak ada asid, dia tidak menghasilkan asid. Vitamin C ni akan menyebabkan asid. Ya, tapi cari acidic vitamin C ataupun dekat Pathlab. Pathlab ni dekat Kajang ada. Pathlab ni dia lab yang test kita punya darah. Ya, untuk lihat sejauh mana keberkesanan pemakanan yang kita gunakan hari-hari. Jadi Pathlab ada jual, harganya saya ingat kalau members dalam RM60 pun ya, cukup untuk sebulan atau 2 bulan ya. Jadi itulah makanan-makanan yang saya makan. Di samping itu saya ambil juga, sementara nak tunggu produk daripada US sampai, saya makan juga 4Life. Dia ada 2 jenis 4Life yang baik. Yang pertama 4Life Plus dan yang kedua 4Life Advance. Ya, ada 2 jenis 4Life. Ya. Jadi itu juga makanan yang suplemen yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, orang kena kanser ni kena banyak makan suplemen. Ya, tak boleh nak elak. Ya, banyak makan suplemen. Cuma kita kena tahulah suplemen apa yang sesuai. Dan salah satu lagi produk yang baik, yang baru saja dimaklum, dia saya tahu ni daripada Timbalan Menteri Sains, ya, Timbalan Menteri Mosty, ya, maklumat dia kan. Terrama, ya, Timbalan Butterfly Tea kan. Terrama yang belalai gajah tu okey, tapi belalai gajah adalah salah satu ubat kemo, ya, efektif untuk certain cancer, ya. Cuma Terrama ni ada jual, tak mahal pun, ya. Satu secet tu boleh pakai 3 hari. Jadi kita beli RM150 dapat 25 secet. 25 secet kalau 3 hari, maknanya boleh pakai 75 hari, ya, untuk RM150 tu. Terrama ni dia baru saja sebenarnya, tapi dia amalkan dulu. Banyak ditanam di Thailand, ya. Dan ada seorang hamba Allah minta dengan kerajaan RM300,000 untuk membuat kajian, ya. Tetapi orang ni orang kampung minta RM300,000, mana kerajaan nak bagi? Orang akademik tak boleh lah, ya. Ini orang kampung minta. Tetapi akhirnya tak tahu macam mana menteri itu gerati, dia bagi juga geran tadi, tapi dia park dekat UPM, dan UPM melaksanakan kajian terhadap Terrama ini, ya. Dan bila terbukti berkesan, kerajaan letak lagi 30 juta untuk kajian tentang Terrama. Dan saya ingat pakar-pakar UPM dapat program besar. Kalau saya tak silap 30 juta, mereka pump duit. Kalau kerajaan sanggup pump sebegitu banyak duit dalam satu produk, satu Terrama, jadi saya rasa potensinya besar, ya. Dan saya makan Terrama, saya rasa berkesan, ya, saya rasa berkesan, ya. Cuma saya tak tahu bagaimana ianya menjadi berkesan tu, saya tak tahu, ya. Tetapi Terrama ini bukan saja mengubat kanser, tapi juga dia mengubat arthritis, asthmatic dan penyakit-penyakit lain, ya. Dan saya tak boleh nak explain kalau tu tadi pun saya tak tahu, ya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang saya amalkan. Di samping setiap pagi saya masih lagi membuat e-word, exercise with oxygen therapy. Dan alhamdulillah dalam tempoh 2 bulan setelah tamat rawatan dekat hospital, bila saya buat CT scan, tumor ni dia ada 2, sama ada dia benign ataupun dia malignant, kan? Kalau dia malignant tu maknanya sel tu spread, ya. Ada juga tumor yang tak spread, maknanya tumor-tumor macam tu je lah, tapi dia tak spread. Ada juga yang malignant tu dia spread lah, ya. Yang spread tu yang bahaya, ya, dia boleh spread. Jadi kita reverse badan kita balik ke asal, dan tumor tadi boleh sel tadi boleh dihentikan untuk spread. Banyak ada kisah-kisah orang dapat menghentikan sel. Dia bukan satu penyakit, dia bukan notis kita akan mati, ya. Dan ianya cuma perlu kita reverse badan kita, ya. Dan punca utama bila saya dapat rawatan, saya berjumpa dengan ramai sakit-sakit kanser yang lain, dan saya dapati daripada hampir semua lah, semua, bukannya seorang, tak ada seorang pun, semua dia orang tak tahu tentang kanser, ya. Dia tak tahu bagaimana kanser itu berfungsi, dia tak tahu penyebab kanser, semua dia tak tahu. Dan dia tak tahu macam mana nak rawat kanser, ya. Ada yang terus makan gula, minum kopi, ya.
Jadi salah satu makanan kanser yang utama ialah gula. Tuan-tuan makan gula putih, itu makanan kanser. Tuan-tuan makan nasi, itu makanan kanser. Sebab nasi akan jadi gula. Orang kena diabetes makan nasi jadi gula, sama je. Tuan-tuan makan daging, dia akan jadi gula. Dan the best food yang tak ada gula ialah sayur. Buah pun tak digalakkan banyak makan, sebab buah ada fruktos. Fruktos adalah sejenis gula. Jadi jangan bagi banyak sangat makan buah, sebab buah pun tak bagus juga untuk sakit kanser. Boleh makan tapi jangan banyak. Mungkin setengah cawan, 3 suku cawan cukup sehari. Dia tak boleh makan banyak sebab dia ada fruktos. Tetapi buah nanas mengandungi apa nama istilah, bromelain tak silap saya. Buah nanas okey, nanas okey, avocado okey, semua berries okey, strawberry, cranberry, raspberry dan buah berries tu okey. Tapi kalau buah meti, buah apple, buah-buah yang manis-manis ni elakkan. Madu yang terbaik ialah madu New Zealand atau apa nama lupa dah madu New Zealand. Manuka. That's the best. Kalau nak makan madu manuka. Jangan makan madu biasa. Madu keluduk boleh makan tapi tak usah banyak. Keluduk ni tak banyak sangat gula. Tapi madu-madu lain mempunyai gula yang banyak. Tu sama makan banyak sangat. Dan kalau dalam rawatan kemoterapi ataupun dalam rawatan radioterapi, banyakkan minum air kelapa. Sebab air kelapa alkaline badan kita. Banyak minum air kelapa. Fresh lah, jangan minum lactin. Fresh, jangan campur gula, jangan campur ais. Minum air kelapa banyak-banyak, dan itu dapat alkaline badan kita. Jadi saya ingat saya pernah masuk Isyak. Saya dalam Facebook saya kongsi banyak pengalaman. Boleh tengok dalam Facebook saya contoh-contoh ini pun ada, ini ubat, gambar ubat pun, suplemen ubat pun ada. Dan saya cuba untuk educate orang tentang kanser, kerana saya percaya semua pesakit kanser ni dia tidak akan mendapat maklumat-maklumat ini daripada doktor ataupun daripada onkologis. Dia cuma boleh dapat daripada buku, dan kena baca banyak buku. Kadang-kadang kebanyakan buku ni dalam bahasa Inggeris. Orang tu kadang-kadang orang kampung kadang-kadang tak faham. Jadi saya cuma saya belum translate lagi lah tulisan-tulisan saya itu dalam bahasa Malaysia. Nanti saya akan cuba translate. Sekarang ni saya banyak tulis dalam bahasa Inggeris, dan saya postkan dalam Facebook. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dan boleh baca. Dan rumah saya pun dekat. Kalau masanya datang nak bincang, nak berkongsi, dah tahu bila-bila pun tak apa. InsyaAllah malam-malam saya ada dah. Dulu mungkin susah nak ada, tapi sekarang ni tiap malam saya ada. Pukul 6 saya balik dah. Jadi insyaAllah saya pun dah orang kata Tuhan nak bagi nyawa kedua, dia nak mengisahkan kita. Saya dulu pun ialah banyak sangat kerja dunia. Sekarang ni kena berjinak-jinak dulu dengan akhirat. Dan saya fikir saya dapat peluang kedua lah. Saya terus terang saya dapat peluang kedua. Sebab setelah 90% saluran pernafasan tutup, doktor kata sepatutnya bila masa mati. Cuma tak mati, tak mati kerana klinik depan rumah. Kalau klinik jauh itu habis, saya rasa saya pun tak sempat. Saya rasa saya tak sempat. Kalau klinik jauh, kalau saya paling dekat klinik dekat UM. Sebab awal pagi ada tempat, kalau kliniknya dekat Zahra lah atau Pak Anwar, tapi klinik depan rumah menyebabkan saya dapat oksigen dan juga nebulizer dengan segera. Sekarang ni nebulizer dah ada ke rumah, oksigen semua ada ke rumah, everything ready. Dan sejak apa itu saya tak pernah kena pula sesak nafas. Alhamdulillah. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Saya harap saya dapat berkongsi ilmu yang bermanfaat, dan insyaAllah saya pun dapat bantu usaha yang mungkin. Itu sajalah yang dapat saya dah balas di atas jasa rakan-rakan sini yang ramai yang mendoakan. Saudara Samsul pun datang, jumpa saya, dia selalu SMS tanya khabar. Jadi itu semua menimbulkan keinsafan kepada saya bahawa kita ada ramai rakan-rakan yang mendoakan. Dan itu sajalah yang dapat saya bantu untuk berkongsi pengalaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Facebook itu ejen nama saya je, MUHAMMAD Muhammad
Hussin, Hussin. Ada pertanyaan kepada Doktor? Soalan-soalan tu cuma. Apa ada soalan? Assalamualaikum. Saya pun penggemar perubatan juga. Harus sebab dan saya pun pernah rawat masalah kanser ni. Yang betul lah yang tentang makanan water. Dan saya rawat guna structured water. Mungkin saya boleh beli dalam daripada sekolah. Memang structured water ni alkaline. Apa saja minuman yang air kelapa. Air kelapa juga air kelapa padat. Ya, air kelapa. Jangan tak boleh. Apa nama? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam the best air Zam-Zam, the best air kelapa water in this world, ya, di dunia ni adalah air Zam-Zam. Ya. Yang terdekat dengan air Zam-Zam ialah Evian. Air Evian. Tuan pernah dengar air Evian? Ya. Evian pernah dengar kan? Evian. Tapi Evian ada 70 lebih mineral. Zam-Zam ada 90 lebih. Ya. Air Zam-Zam itu baik. Yang kedua Evian. Air biasa ni, air mineral, air drinking water ni, tengok pH dia lah, pH dia. Kita kena test pH dia. Ya. Ada jual dekat farmasi bagaimana kita boleh test pH water, pH air. Ya. Kalau bawah 7.0 tu saya tak tahu saya minum lah. Ya. Tak saya minum. Kalau atas 7.0 boleh lah minum. Ya. Biasanya saya minum air yang 9.5. Ya. Kalau 11 tu terlalu alkaline. Ya. Terlalu alkaline pun tak boleh minum juga. Ya. Kena minum sikit lah. Pagi 1 gelas, malam 1 gelas okey lah. Ya. Kalau air tu terlalu alkaline, tapi tak boleh minum hari-hari. Ya. Minum alkaline water yang 8-9 pH nya tu okey lah. Ya. Sudah jadi elok. Yes. So, nak tanya mengenai yang amalgam gigi tu. Ya. Kalau tak buang, maksudnya kena cari baru ke dentist. Di Indonesia tidak ada kan? Saya tak jumpa lagi. So, kalau tak buang, kalau masa dia maksudnya dia akan menyebabkan pada kita oksin lah. Ya, mana dia walaupun sedikit bila dia bersentuh dengan makanan, dia menghasilkan toksin. Walaupun kecil, tapi kalau terusan, the best cara yang paling baik sekali ialah, sebab itu kalau di Korea, tuan-tuan rasa tak perasan, selepas makan, majoriti orang Korea dia pergi cuci gigi, gosok gigi. Ya, saya dimaklumkan di Korea selepas dia makan mereka akan gosok gigi. Selepas makan, ya, mereka bukan kumuh, kita sini kumuh je. Ya, so, saya pun dah mula amalkan. Lepas sarapan pagi saya gosok gigi. Bangun pagi gosok gigi, tapi lepas sarapan saya gosok gigi. Ya. Lepas tu tengah hari makan, saya gosok gigi. Tapi elakkan, kalau boleh jangan pakai fluoride, yang ada fluoride. Ya. Ada ubat gigi yang tidak ada fluoride. Ya. Ada yang apa nama? Ada jual dekat Jalan Reko tu, dia ada kedai yang jual. Jalan Kekajang tu kan, dia ada kedai yang jual sayur-sayur organik. Ya, dia jual produk gigi, ubat gigi, ya, yang tidak ada fluoride. Ya, sebab buang sikit tapi tak ada banyak buih lah. Ya, kalau tak ada fluoride, ya, dia tak ada banyak buih. Ya, dia setakat ubat gigi untuk ada rasa kesegaran sikit. Ya. Terima kasih.